Okey, baik cikgu, kali ni saya nak tunjuk contoh macam mana untuk menjana RPH English tingkatan 5. Contoh tingkatan 5, tingkatan berapa tak kisah, tapi saya nak tunjuk tingkatan 5, form 5. Klik butang tambah, kemudian kat sini ada minggu. Ambil minggu yang sepatutnya lah. Macam saya ni, saya ambil contoh minggu ketiga. Okey, klik minggu ketiga, tarikh pastikan betul. Kemudian contoh saya nak ambil minggu ketiga hari Isnin lah. Boleh buat backdated, masa pun boleh boleh edit kemudian. Contoh saya nak buat pukul 9.45 hingga pukul 10.15. Contoh kelas pun boleh edit kemudian. Saya ambil kelas cemerlang, lepas tu masukkan jumlah murid, kemudian masukkan tingkatan 5. Okey, English, saya ambil English. Okey, kemudian dia akan papar topik lah. Cikgu pilih yang berkaitan lah, listening, ataupun cikgu nak gabung dengan reading. Cikgu boleh klik je tick box tu. Kemudian cikgu boleh pilih lebih pada satu kat sini. Contoh saya nak ambil satu je. Contoh saya klik ni. Kalau cikgu nak ambil 3 pun boleh. Kalau macam saya nak tunjuk contoh je, satu je. Kemudian kat sini pun cikgu boleh klik lebih pada satu. Tapi saya nak tunjuk satu je. Contoh 1.1. Okey, template telah dijana. Kurang 1 saat. Okey. Kemudian objektif dah selesai, dia dah tulis. Okey, kriteria kejayaan, okey, set daksi, semua dalam English, automatic dalam English. Yang ni pun elemen mentas kurikulum pun semua akan dipaparkan dalam English. Ini cuma kita boleh pilih-pilih kalau kita nak dia buat automatic. Kemudian impact atau refleksi, kita tulis kalau ada mesyuarat ke apa ke, boleh. Ada aktiviti di sekolah kan, tulis je kat sini. Dia boleh tambah kemudian. Diskusi dapat dijalankan dengan baik. Ni contohnya. Refleksi cikgu masukkan jumlah murid cikgu. Contoh 35. Ni contoh je lah. 41. Okey, ni contoh. Okey, kemudian dah siap, cikgu boleh edit semula. Boleh tengok, boleh check balik. Kalau nak edit, boleh edit semula, tak ada masalah. Okey, kalau dah pasti betul, dah okey, tak ada masalah, klik pada butang simpan RPH. Di bawah ni warna biru. Klik simpan RPH. Okey, dah berjaya disimpan. Siap RPH, tak sampai pun 1 minit. Okey, dah masuk pada hari Isnin. Okey, tapi kalau cikgu dah tersilap, cikgu boleh ubah dia. Contoh ataupun jadual dah bertukar daripada hari Isnin ke Selasa. Cikgu klik pada tepi ni. Nampak bagi dia bergoyang-goyang. Drag masuk ke sini. Adakah pasti untuk ubah? Klik ya, ubah. Jadi dia akan ubah pada hari Selasa. Ini tujuannya kalau jadual cikgu berubah-ubah. Tak ada masalah, boleh drag and drop dia. Okey, kemudian nak cetak cikgu macam mana? Klik cetak, muat turun boleh, papar pun boleh. Klik papar. Okey, yang ni bahasa Melayu, yang ni adalah English. Okey, dia ada papar, refleksi bahasa Inggeris, assessment, apa semua ni yang tadi elemen menentang kurikulum semua dalam English. Dah siap RPH cikgu. Kurang 1 minit. Sekian, terima kasih.